Hai, aku Raymond, bukan Lemon. Hari ini saya akan recommend JSP series water pump. Kami ada 3 model. Yang pertama ialah 370 watt. Yang ni sesuai untuk 2 ke 3 bilik air. Yang kedua ialah 750 watt. Yang ni sesuai untuk 3 ke 4 bilik air. Yang lastnya ialah 1100 watt. Yang ni sesuai untuk 4 ke atas bilik air. Kami recommend you pasang selepas tangki. Sebab dalam tangki itu ada air yang cukup. Jadi, you pump air itu akan smooth. Kalau you nak pasang kat selepas meter pun boleh juga. Tapi kena pasang sekali bypass piping lah. Yang itu bypass piping boleh tengok saya punya video. Okey. Dan suara ini... Okey, dengar suara ni. Dia ada sikit bising lah. Kalau you rasa bising, you boleh beli anti-vibration rubber mat. Yang ni fully automatic. Kalau you buka air, dia jalan. Kalau you tutup air, dia akan masuk ready mode. So ini jimat elektrik lah. Rumah saya ada 2 bilik air, tapi I nak ambil horsepower yang tertinggi punya. Tak boleh Mon. Tak boleh. Kenapa? Sebab walaupun you mandi syok kan, tapi mungkin you piping akan jadi pecah. Yang ni pressure air terlalu tinggi. Keboom! Biasa punya water pump dia ada satu impeller saja. Tapi yang JSP series ni ada impeller tambah lagi diffuser. Maksudnya pump ini lebih kuat daripada lain punya pump. Sangat sesuai untuk yang besar punya rumah. So soalan sampai sini saja. Harap video ini ada bantulah. Okay, bye.